Saya sebenarnya tertanya-tanya, apa yang Tok buat sampai Tok dianugerahkan PGB tu? Itu kejadian pertama, kita sudah masuk kawasan periuk api. Maka dia dah ditanam dengan landmine. Okey. Kenderaan lalu, saya kenderaan kedua. Alhamdulillah, kami tak kena. Tapi, dah saya tiba-tiba dalam tu, boom, saya dengar bunyi letupan kuat. Saya toleh ke belakang, saya nampak perisai yang rear, yang belakang sekali tu terangkat. Terempas. Kerana dia kena landmine. Bila semua stop freeze, seseorang kena berkorban keluar daripada kenderaan untuk pergi tengok kenderaan yang langgar periuk api tadi. Sebab dia definitely orang dalam tu macam sardin. Betul. Mungkin ada yang maut. So saya sendiri buat keputusan, terpaksa memberanikan keluar daripada kenderaan saya, berjalan nak menuju ke kenderaan yang terakhir yang kena terlanggar periuk api tadi. Tapi saya tak boleh jalan terus. Saya kena buat prodding. Prodding artinya saya kena keluarkan pisau, cocok tu, tak ada main, baru saya boleh pijak. So ambil masa lah Tok nak sampai. Ambil masa lah, kena pergi sana tu. Dan orang dalam sana tu tak keluar-keluar. Makna mati ke semua ni kan? Makna ni berpuluh-puluh ni. Ni aku silap pijak ni kan, aku meletup dekat ni.